itu bunuh. Kejahatan apa yang datang ke negeri ini? Bagus Awang, kau anak muda yang suci. Tapi alhamdulillah, jangan khawatir, kau akan hidup lagi selepas mati. Awang, Allah. Aku akan meneruskan perjuangan Tok Janggut. Aku akan hapuskan orang Inggeris. Dengan pedih panas ini, aku takkan lari dari medan perang. Tapi perjuangan masih panjang. Siapa yang akan menggantikan aku kalau aku mati? Siapakah? Wan Sari, mungkin aku akan menikahinya. Mungkin dia dapat melahirkan anak lelaki dan boleh meneruskan perjuangan. Wan Sari, aku tak akan berundur. Aku akan tegak denganmu. Aku tak akan memikirkan perkahwinan. Tak perlu. Mungkin esok aku ditangkap. Mungkin esok aku dipenjarakan. Tapi aku tak akan menyerah. Aku akan terus maju terus. Aku akan ke hadapan. Walau senjata terakhir telah gugur. Itulah senjata Tok Janggut yang pernah aku lihat dulu. 3 action. Tu dah tak ada. Nepik. Siapa nepik? Nepik? Bukan nepik macam nak mampu lah. Iya. Tapi alhamdulillah. Dami. Dami.